Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, ada satu brand konsol ni, dia dah announce untuk pelancaran pada sekian-sekian tarikh dan dia dah start open order lah untuk siapa saja nak pre-order. Tiba-tiba dah sampai tarikh untuk dia launching, untuk dia release lah semua siapa yang order dia dah nak sepatut dah start shipping kan. Tiba-tiba dia stop, dia sekat sebab masalah RAM. Konsol ni dia keluar 2 variant tau, 12GB RAM dengan 8GB RAM. Jadi dia sekat, dia tunggu harga RAM stabil lah, tapi nampak gaya sampai ke sudah harga RAM tak stabil. Jadi dia decide untuk stop yang 12GB RAM dan dia akan continue untuk 8GB RAM saja. Konsol apa yang saya cakap ni? Ni dah baru sampai kat channel saya. Retroid Pocket 6. Memang susah gila saya nak dapat ni. Saya tunggu pun lama dah. Baru sampai kat channel saya dan saya belum buka lagi, saya belum test lagi. Okey, Retroid Pocket 6 ni antara branding konsol yang memang saya suka daripada dulu lagi. Sebab apa saya suka? Dia adalah pocket size dan harga dia saya boleh kategori sebagai mampu milik lah. Konsol ni baru sampai kat channel saya nak cerita banyak pun saya pun tak tahu lagi secara detailnya tentang konsol ni. Jadi dalam video ni kita akan buka sama-sama tengok, dan apa yang saya akan buat dalam video ni saya akan tengoklah macam biasa kita tengok dari segi dia punya luaran dia, dan saya akan buat sedikit perbandingan dengan siri yang sebelum ni, yang last sebelum dia keluar Retroid Pocket 6, Retroid Pocket G2. Lepas tu kita akan buat 3D mark test, nak tengok dia punya performance CPU dia based on numbering, macam mana, jauh beza ke, dekat ke, dan last sekali macam biasa kita akan full throttle tengok macam mana performance gaming yang dia boleh pergi. Untuk game test mungkin saya akan terus pergi kepada high-end punya emulator lah, macam Switch emulator dengan PC punya emulator, sebab dia guna chipset yang boleh kata powerful lah daripada yang sebelum ni. Dia guna Snapdragon 8 Gen 2. Masa siri sebelum ni dia pakai G2 Gen 2. Sekarang ni dia dah satu langkah ke depan lagi dari segi dia punya chipset dia. Okey, jadi tanpa belengah lagi, jom kita start. Okey, kotak Retroid sama je. Dah berapa kali unbox untuk siri sebelum ni. Macam ni lah, dia warna putih, tak ada apa. Lepas tu dia ada tulis Retroid kat sini. Lepas tu kat sini dia tulis lah Retroid Pocket berapa. Yang ni Retroid Pocket 6. Kalau yang sebelum-sebelum ni kat sini lah G2 ke 5 ke apa semua kat sini. Lepas tu sini tak ada apa, warning je. Sini dia punya variant dia. Dia ada 3, 4, 5 warna, tapi yang dihantar kepada saya warna hitam lah. Kalau anda nak beli, available lah untuk lagi 4 color ni, warna light purple, orange, 16 bit, silver. Untuk variant dia punya storage dia, dekat sini dia masih letak lagi. Macam saya cakap tadi, 12GB RAM 12GB RAM dah stop. Jadi yang ni tak ada. Dia ada sini je, 8GB RAM je. Okey, kita terus buka tengok. Kabel pengecasan dia memang tak nampak murah lah. Dia Type C ke Type A. Oh iyalah, Retroid dia pakai Type A. Type C, Type A. Lepas tu dia ada dia punya branding dia, nampak kat sini, Retroid. Kabel dia support pengecasan pantas. Dia punya panjang dia rasa 1 meter ni. Okey, kita tak ada apa dalam kotak, kita tak tepi dulu. Okey, kita keluarkan daripada plastik sini. Full glass. Okey, dia punya button best lah, sedap lah. Dia tak macam clicky yang keras, dia tak rasa macam lembut sangat pun tak. Okey, sedap. Okey, dia punya depan saya rasa dia tak ada beza sangat lah. Untuk siri yang sebelum ni pun macam ni juga, dia full glass. Lepas tu atas kedudukan button masih sama. Okey, kat sini saya nampak beza. Dia punya ni trigger button dia besar daripada siri yang sebelum ni. Trigger button. Lepas tu konsol ni, kejap dia tak rasa besar tau. Saya ingat besar Retroid Pocket 6. Kalau kita tengok daripada video-video tech review yang lain, nampak macam besar kan. Tapi sebenarnya tak, dia rasa sama macam siri. Kejap saya pergi ambil siri yang sebelum ni, anda boleh tengok sendiri saiz dia. Okey, ni siri yang sebelum ni, Retroid Pocket G2. Dia Retroid Pocket G2 ni dengan Retroid Pocket 5 dari segi design sama, tak ada beza. Dia punya ketebalan, keberatan semua sama je. Okey, tengok kat sini dia lebih kurang sama je saiz dia. Lebih kurang sama je saiz dia. Cuma Retroid Pocket 6 ni dia tebal. Sebab apa dia tebal? Bateri dia besar. Macam dulu tak silap saya 4500 mAh kalau tak silap saya. Sekarang ni dia dah upgrade ke 6000 mAh, lagi besar bateri dia. Okey, dia tebal macam mana tau. Okey, tengok ni ketebalan yang dulu kan. Yang sekarang nampak?
dia tak jauh beza, tapi kita pegang kita rasalah dia punya perbezaan dari segi ketebalan dia tu, nampak? Dan dia punya kat belakang ni grip holder dia, nampak? Grip holder dia tebal sikit grip holder dia. Kalau kita pegang tu rasa, kalau bandingkan dengan siri yang sebelum ni kan, dia rasa selesa yang ni lagi, sebab dia punya bonjolan belakang ni lebih timbul. Lepas tu dia tambah dekat sini dia punya programmable back button. Lepas tu kat sini ada macam texture macam ni kan. Dulu tak ada, dulu dia terus lubang udara dia, lepas tu dia kosong tak ada apa. Sekarang dia buat macam ni sikit, lepas tu dia punya lubang ni, lepas tu dia punya ni lah airflow lah. Yang ni tak silap saya dia tarik masuk angin kat sini, dia lepas kat sini. Okey, dari segi dia punya ni, saya perasan satu benda lagi. Okey, saya tak tahu anda nampak ke tak dalam kamera. Yang ni dia ada tekstur macam kasar tau. Yang ni tak ada. Yang ni dia tak ada macam tekstur berjeriji macam ni. Dia tak ada. Yang ni tak nampak warna putih. Tapi kalau pegang dia ada rasa kasar kat sini. Yang ni tak ada. Dia tak ada dah. Dia buat matte, dia tak ada licin sebab dia buat dalam tekstur matte kan. Tapi dia tak ada macam dot-dot dah kat sini. Okey, dari segi kedudukan button, ni satu benda, satu perubahan pertama kali sejak daripada Retroid Pocket 4, first saya review Retroid Pocket 3. Semua kedudukan dia punya analog dua-dua dekat bawah. Ni pertama kali dia letak satu atas, satu bawah. Untuk game retro, yang ni paling okey kedudukan macam ni, sebab kita banyak guna D-pad. Tapi untuk game moden, yang ni yang okey. Dan untuk Retroid Pocket 6 ni dia guna Snapdragon 8 Gen 2. Dan kita akan banyak lah main game moden macam Switch Emulator ataupun game PC. Jadi kedudukan ni memang paling okey lah saya rasa. Okey, jadi kita akan terus on tengok. Tak ni tepi. Okey, kita on tengok intro dia macam mana. Sama lah. Okey, yang ni saya rasa kalau saya tunjuk buang masa ni. Sebab macam biasalah proses untuk setup macam smartphone pun kita pertama kali on, inilah yang kita perlu lalui. Okey, next pilih bahasa, connect dengan wifi apa semua. Okey, tak apa saya settle yang ni dulu, kita jumpa balik lepas ni. Okey, jadi saya dah siap setup dah. Saya dah masuk dah apps yang saya nak test kejap lagi. Macam saya cakap pada mula video tadi, saya akan test game Switch Emulator dengan game PC. Tapi sebelum tu, kita akan test benchmark untuk ketiga-tiga model ni. Kita akan tengok dari segi dia punya numbering macam mana, dari segi kekuatan chipset dia, yang mana yang lebih tinggi. Memang dah tentulah yang ni lebih tinggi kan. Cuma kita nak tahu jurang perbezaan dia jauh ke atau sikit ke. Yang ni Retroid Pocket 5 model lama, G2 baru dan 6 yang paling baru. Kalau ikut turutan macam ni lah, 1, 2, 3. Okey, jadi kita akan start test. Untuk test ni saya pakai 3D Mark Test dan saya akan guna Wildlife Extreme. Wildlife Extreme semua, tiga-tiga saya guna Wildlife Extreme. Okey, jadi kita start tengok macam mana dia punya result dia. Okey, jadi ini adalah result untuk ketiga-tiga Retroid Pocket ni. Retroid Pocket 5, G2 dengan Retroid Pocket 6. Untuk Retroid Pocket 5 kita dapat, saya bagi dekat sikit, 1323. Untuk G2 dia dapat 3053. Dan untuk Retroid Pocket 6 dia dapat 3734. Based on pengalaman saya, kalau kita tengok tak jauh tau, tapi dengan angka yang sikit ni kita dah nampak dah perbezaan dari segi performance gameplay dia. Tapi tak apa, saya akan bagi anda tengok sendiri macam mana dia punya performance gameplay dia. Saya akan test game macam saya cakap pada mula-mula video tadi. Saya akan terus pergi pada high-end punya emulator supaya anda boleh nampak lah dia punya limitation tu dekat mana. Jadi kita akan start dengan platform Nintendo Switch dulu. Lepas tu baru kita akan pergi pada PC emulator. Dekat PC emulator lah baru kita akan tengok chipset dia betul-betul terseksa. Jadi kita akan start dengan game test. Okey, Ninja Gaiden 3 ni antara game yang berat lah dulu kan. Dekat Snapdragon 8 Gen 2 pun dia tak mampu nak handle dengan perfect lah game ni. Tapi selepas kita dah dapat beberapa update, game dia dah jadi smooth dah. Jadi kita akan tengok sikit. Kita lawan dekat babak ni. Gameplay dia memang tak ada masalah. Anda nampak dia dalam 30 frame ke atas lah dia boleh dapat.
Power meter dah penuh. Okay, jadi untuk Switch Simulator saya boleh kata dia tak ada masalah lah. Memang okey lah, anda nak main game apa pun okey. Cuma macam saya cakap tadi, ada beberapa game yang masih lagi ada graphical issue sebab apps ni belum 100% stable. Okay, kita pergi pada PC Emulator pula. Okay, untuk PC Emulator ni saya guna apps Game Hub dan dekat dalam dia saya dah masuk lah beberapa game. Dan game yang saya akan test, saya akan start daripada game yang ringan. Lepas tu kita pergi pada game yang lebih berat sikit dan kita akan pergi pada game yang paling berat. Okay, so first kali saya akan test game GTA 5. Lepas tu game Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. Dan last kali kita akan test game Final Fantasy Remake. Ya, saya memang tak pernah test Final Fantasy Remake dekat Snapdragon 8 Gen 2. Sebelum ni saya test dekat Snapdragon 8 Elite. Ni saya pun tak tahu boleh ke tak. Tapi tak apa, kita akan tengok sama-sama. Kita start dengan yang paling ringan dulu, tengok macam mana performance dia. Ok, untuk game GTA 5 memang tak ada masalah lah. Sebab dekat Snapdragon 865 pun memang saya test sebelum ni fully playable lah. Jadi dekat Snapdragon 8 Gen 2 lagi lah tak ada masalah. Sebab chipset dia memang jauh lebih kuat daripada 865. Ok, tapi kita tengok sikit. Kita pusing bandar sikit bagi anda tengok sendiri macam mana lancarnya performance dekat Snapdragon 8 Gen 2 untuk game GTA 5 ni. Kita bawa kereta laju pun nampak okey je. Accident. Kita pergi dekat tempat yang crowded sikit, langgar sikit orang. Tak kena. Seronok langgar orang game GTA ni. Mana lagi? Tak ada. Bila cari tak ada. Itu dah. Tak kena. Kena. Ok, jadi untuk game GTA 5 saya rasa setakat ni lah. Kita akan pergi pada game yang lebih berat sikit daripada ni, iaitu Rise of Tomb Raider. Nampak ok lah. Tak nampak penurunan frame yang ketara. Dia stay pada 29, 30. Sebab saya rasa saya lock dekat 30 ni. Sekejap saya tengok balik. Betul, saya lock dia ke 30 frame supaya dia dapat frame rate yang stabil lah. Sebab kalau kita push dia, memang dia akan jadi teruk sikit lah dia punya performance. Jadi bila saya lock dekat 30, gameplay dia akan nampak ok. Dan kualiti grafik dia anda tengok lah. Anda faham lah macam mana beratnya game ni. Tapi dia tak berat sangat lah sebab ni adalah game kedua. Game yang ketiga saya akan test lebih berat daripada ni. Kita akan pergi ke tempat yang ada bangunan nak runtuh sekejap. Mungkin kat situ dia akan struggle sikit lah sebab kat situ dia banyak proses render. Dekat sini tak ada apa. Sini dia cuma panjat-panjat tebing bukit ni je. Panjat sini, panjat. Dia panjat lagi. Dia akan masuk dalam tu. Dia masuk dalam tu, nanti dalam terowong ni dia akan sampai ke macam satu tempat lah. Dia ada macam bangunan yang dah separuh roboh. Dekat situ dia akan ada babak macam runtuh sikit. Kat situ kita akan tengok dia sangkut-sangkut ke dia okey. Okey, dekat sini dia akan pecahkan dinding ni dan dia akan tembus dekat bandar yang sebelah tu, yang ada bangunan separuh roboh tu. Biasa dekat sini dia berat sikit lah. Kalau chip yang tak kuat memang dia akan sangkut teruk kat sini. Tapi sini untuk Snapdragon 8 Gen 2 ni anda tengok macam mana dia boleh handle ke tak dekat sini. Nampak? Bangunan yang separuh roboh ni. Kita panjat atas tu, sekejap lagi dia akan mula runtuh. Kita tengok masa runtuh tu dia smooth ke atau dia sangkut teruk ke atau macam mana, kita tengok. Dulu helikopter. Biasa helikopter lalu tu pun dia dah start sangkut tau. Ni helikopter lalu nampak okey eh. Okey, sekejap lagi saya pergi depan tu dia akan start runtuh tau. Kita tengok macam mana dia okey tak okey. Masih dalam 30 frame. Okey lah. Tak sangkut lah. Mungkin sebab update Game Hub kot, dia smoothkan lagi game ni. Sebab saya rasa masa dekat AYN Odin 2 Portal, dekat sini dia ada sangkut sikit tau. Ni nampak tak sangkut lah. Itulah kemajuan emulator kan. Dia orang akan improve lagi dari segi dia punya performance dia. Okey, jadi kita akan terus pergi pada game yang last kita akan test untuk video kali ni, iaitu Final Fantasy Remake. Yang tu memang game AAA ni ya.
Kita test dekat Snapdragon 8 Gen 2, dan saya pun pertama kali nak test dekat Snapdragon 8 Gen 2 untuk Final Fantasy Remake, sebab game tu saya pun tak yakin boleh ke tak, tapi tak apa, kita tengok sama-sama. Okey, nampak? Dia dah start. Dia boleh start. Okey, dia boleh start tu dah satu petanda yang bagus tapi tak ada sebarang jaminan yang gameplay dia akan okey. Jadi kita akan terus start. Kita tengok macam mana. Okey ke KO? Normal, new game. Okey. Ui, macam tak percaya saya, anda tengok. Dah masuk dah. Kita dah masuk dalam gameplay, dan frame rate dia setakat ni 35 frame, 34, 35 macam tu. Tapi, ui, Final Fantasy 7 ni. Final Fantasy 7 Remake boleh main. Okey, jap. Kita lawan tengok. Dekat sini tak silap saya ada 2 orang akan lompat masuk. Dia nampak macam drop frame sikit. 34, 35. Saya rasa nampak. Dia macam tak apa sungguh kan kat sini. Biasa kalau macam ni kan, saya akan lock dekat 30 FPS supaya dia dapat frame rate yang lebih stabil. 35 ni kita drop terus sampai 30. Dia akan okey sikit. Nampak? Dia okey sikit kan daripada tadi. Okey, kita ke depan, kita terus lawan, tengok macam mana. Who goes there? You're up. Okey, kita You're smash. coming with us. Nice and easy. Don't think so. Not bad. Lawan pun okey. Tak sangkut. Okey, kita pergi sana. Sana lagi ramai enemy. Kita tengok. Tapi kualiti grafik dia tak drop. Tak. Uish. Saya tak sangka lah Snapdragon 8 Gen 2 boleh main game ni. Sebab serius saya cakap, saya tak pernah try dekat Snapdragon 8 Gen 2 ni pertama kali. Sini ramai lagi. Kita lawan kat sini tengok. Hands where I can see 'em. Have fun. Freeze! Move and we shoot. Go ahead. Okey. Kejap. Get ready. Let's go. Dah KO dah. Apa lagi banyak cerita lah. Yalah, baru start game kan. Sini tak ramai, 2 orang juga. Sekejap, kat mana yang ramai tu? Kat depan lagi kot. Saya pun ingat lupa lah. Dekat sini. 2 orang. Drop the weapon. Ada lagi. Ada lagi. Bukan, ni kawan dia. Yeah, what he said. Ada 2 orang enemy dia kat sini. Dia suruh buat apa ni? Tekan D. Dia block. ARB. Bukan. You're coming with us. Dia block. Surrounded. Try harder. Ni pukulan kuat dia. Tapi performance dia gila. Baik layan kat konsol kecil macam ni kan, daripada layan kat konsol besar. Senang nak bawa. Saya boleh sambung game ni. Seronok pula duk layan game ni kan. Saya nak buat video je, bukan nak main game pun. Habis video ni mungkin saya sambung lagi main game ni. Dah habis lah. Okey, jadi saya rasa untuk gameplay setakat tu dululah. Saya boleh tunjukkan kepada anda. Okey, jadi yang itulah yang saya dapat sharekan kepada anda daripada unboxing tadi sampai ke 3D Mark test sampai ke performance gameplay. Dan apa yang saya boleh cakap setakat test yang sangat-sangat singkat yang saya buat ni, performance dia memang okey lah bagi saya. Memang sangat-sangat okey. Seperti mana yang anda tengok tadi, Final Fantasy 7 pun dia boleh main dengan lancar. Lepas tu, dan saya pula, saya memang sangat suka dengan konsol yang saiz dia kecil macam ni. Senang nak bawa ke mana-mana. Lepas tu dia punya performance pun okey. Walaupun dia kecil, dia dapat bagi performance yang besar. Kita boleh main game AAA, kita boleh main indie game semua dengan lancar, tak ada apa masalah. Dan Red Dot Pocket 6 ni mungkin akan jadi favourite konsol saya lah. Dan saya akan test lagi Red Dot Pocket 6 ni, dan saya akan datang lagi untuk beberapa video lah. Saya buat showcase untuk game PC, game Switch, dan saya akan datang pada full review. Dalam full review tu saya akan cerita habis segala detail
tentang Retweet Pocket 6 ni. Okey, jadi kalau anda berminat dengan Retweet Pocket 6 ni, saya dah sediakan kat dalam tag produk dekat bawah. Kalau anda tekan tag produk tu, dia akan terus pergi ke Shein Store dan anda boleh proceed order macam biasa. Dan kalau boleh anda proceed order cepat-cepat sebab stok dia memang tak banyak. Sebab apa stok dia tak banyak? Macam saya cakap pada mula video tadi lah, sebab harga RAM yang tak terkawal membuatkan semua company yang mengeluarkan emulator konsol ni terpaksa mengehadkan dia punya produk. Jadi untuk macam varian yang RAM besar macam 12GB RAM tu memang jangan cakap lah, dia orang terpaksa stop terus sebab harga dah terlalu tinggi sangat. Dan 8GB RAM ni pun tak banyak. Dan masa saya buat video ni pun saya rasa konsol ni dah berapa bulan dah 2 bulan 3 bulan dah keluar konsol ni, baru reseller dapat sekarang ni. Anda bayangkan betapa susahnya nak dapatkan stok Retweet Pocket 6 ni. Okey, jadi sekat tu je lah perkongsian saya. Seperti biasa, kalau anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.